Apa akan jadi kalau anda pergi umrah tanpa perlindungan perjalanan? 1 jam pertama anda tiba di Tanah Suci, hati penuh harapan, mata berkaca. Akhirnya sampai juga, semua terasa sempurna. 2 jam telah berlalu, anda mula berjalan. Lihat suasana sekeliling, ramai orang, suara azan dan anda bersedia untuk beribadah. 3 jam telah berlalu, tiba-tiba badan anda rasa lain. Langkah anda mula jadi perlahan dan kepala anda mula berdesing. Peluh mula keluar walaupun cuaca biasa je. Mungkin anda bercakap dalam hati, penat je kot. 4 jam telah berlalu dan anda terus ke hospital kerajaan. Nak pergi ke hospital swasta, mahal sebab tak ada perlindungan. 6 jam berlalu, anda masih menunggu. Badan makin lemah, orang sekeliling datang dan pergi, tapi anda masih menunggu. 10 jam telah berlalu, duduk, baring, bangun dan ulang. Sakit makin terasa, ibadah yang dirancang terpaksa ditangguh. 13 jam telah berlalu, akhirnya anda masih menunggu. Satu keputusan kecil boleh ubah keseluruhan perjalanan. Jangan tunggu jadi, apa akan jadi. Bersedia sebelum melangkah.